Hai, saya Syafiq dari Dharma Motor. Hari ni saya nak perkenalkan sebiji motor daripada Yamaha R25 250 2025. Untuk keluaran baru ni, apa yang dia bagi? 249cc, 2 silinder, double wash cam dan juga liquid cool. Cukup power untuk motor 250. Max power dia berapa? Max power dia 26.4 kW pada 12,000 RPM. Max torque dia pula 22.6 Nm of torque pada 10,000 RPM. Untuk bahagian lampu dia, macam kau boleh nampak, untuk model yang sebelum ni, lampu depan dia agak besar sikit. Untuk model yang terbaru, dia dah kecilkan lampu dan dia tambah projector lamp untuk bahagian headlamp dia. Untuk bahagian hadapan dia, kita boleh tengok dia dah pakai USD telescopic fork untuk bahagian suspension depan dia lah. Untuk bahagian tayar dia pula, kita boleh tengok dia pakai saiz 110, 70, 17. Okey, untuk bahagian meter dia pula, kita boleh tengok sangat simple tapi nice. Okey, tapi ada indikator yang kita perlukan. Contohnya macam gear dan juga minyak. Untuk si height motor ni, ketinggian dia cuma 758 mm je. Untuk tank dia pula 14.3 liter. Cukup besar untuk jalan jauh. Dan untuk orang yang 160 dan ke atas, tak ada masalah untuk naik motor ni. Nampak? Agak jengkit sikit je, kecil punya hal lah. Okey, kita pergi ke bahagian belakang. Macam biasa, dia dah bagi full LED untuk bahagian lampu belakang dan juga signal. Memang lawa. Untuk bahagian suspension dia, kita boleh tengok suspension belakang kan, dia pakai preload adjustable monoshock. Untuk orang yang berat dia agak berat lah, so sangat sesuai. Dia punya tayar belakang dia pula saiz 140, 70, 17. Okey, untuk features terbaru dekat motor ni, dia dah siap bagi ABS depan dan juga belakang. Dia siap bagi USB port charging. Dia ada juga Yamaha Y Connect. Motor ni didatangkan dengan dua variant warna. Dia ada Pearl Blue dan juga Racing Blue. Ikut korang nak warna apa. So, untuk korang yang berminat, boleh scan QR code dekat bawah. Kita jumpa di kedai nanti, okey? Bye!